Bila kita keluar daripada rumah, benda ni semua orang tak nak fikir. Buat kawan kahwin lama tak dapat, benda ni boleh kongsikan, sampaikan ke adik-beradik. Bila kita keluar pada rumah jauh, pergi kedai ke, pergi market ke apa ke, bila sampai depan rumah, tolong jangan masuk rumah terus. Orang tua-tua dulu dia ada tempayan basuh kaki, kita ada pek ayam, buka kasut basuh kaki, kan? Sampai depan pintu rumah, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Syarat ludah belah kiri. Syarat ludah belah kiri. Lepas tu ni semua sunnah lah kan. Kemudian masuk rumah, langkah kaki kanan, bagi salam assalamualaikum. Kan? Kaki kanan, jangan langkah kaki kiri. Pasal apa? Pintu rumah kita ni pintu rumah, kiri kanan. Belah kiri ni ada satu jin perempuan nama Ummu Sibian. Sibian. Siapa masuk rumah langkah kaki kiri, Sibian ikut. Sibian ikut. Dia pergi ke mana? Masuk rumah, ke bilik ayam. Dia tunggu dalam bilik ayam. Kemudian dia tunggu apa? Dia tunggu siapa masuk bilik ayam. Ni dalam cara hidup ni tadi kan, makanan, gaya hidup kan, ni gaya hidup kan. Yang mengundang penyakit lah. Dia tunggu siapa masuk bilik ayam, langkah kaki kanan. Nabi suruh langkah kaki kiri. Kan, Allahumma inna suka minakum sebelah khaba'is, langkah kaki kiri. Barang siapa masuk bilik ayam, kan Sibian dah masuk tadi kan. Pasal ada orang masuk rumah kaki kiri kan. Siapa masuk bilik ayam, langkah kaki kanan, tak baca doa pelindung, Sibian dapat kuasai otak dia. Dia mandi, lagi shampoo hak mandi dia tak cuci ayat shampoo, sabun nak jatuh dia tak angkat balik, ada piring ke pinggan tengah-tengah lantai dia tak buang, pasal dia tak dilindungi dengan doa. Masuk orang nombor 2, zerub, jatuh licin. Kan? Orang jatuh dalam bilik ayat, sebenarnya kena penyakit apa? Mild stroke, lumpuh sebelah badan. Jatuh dalam bilik ayat bukan tinggi, tapi pasal apa lumpuh? Jatuh pokok nyok, tak. Jatuh bumbu rumah pasang dengan zinc, tak lumpuh. Jatuh aksiden yang tinggi, tak lumpuh. Kan? Kena dah main bola jatuh golek, tak lumpuh. Tapi jatuh dalam bilik ayat terpolis itu ya, pasal apa lumpuh? Betul tak? Mana ada orang jatuh bilik ayat kena rasa hidung? Ada. Jatuh di bilik ayat kena rasa hidung? Tak ada. Jatuh bilik ayat jatuh mild stroke. Kalau bila dia jatuh, kan dia buat, kan kita terkejut kan? Bila kita Sibian masuk, dia masuk, dia tahulah tak mana lubang lah, badan kita 7 lubang, dia tak kan?